Dalam chapter 1175, Devil Fruit Loki akhirnya telah dikonfirmasi sebagai Ryu Nomi model Nidhogg. Jadi apa benda lah pula Nidhogg ni? Nidhogg adalah ular naga yang diambil dari mitologi Norse yang tinggal di Niflheim, satu alam primordial yang sejuk beku yang dihubungkan bersama 8 lagi alam lain melalui pohon dunia, Yggdrasil. Nidhogg tak duduk saja dekat Niflheim, melainkan dia cuba mengunyah dan terus mengunyah akar pohon Yggdrasil, melemahkan tapak pohon tersebut sehingga dialah antara dalang utama terjadinya Ragnarok apabila dia berjaya memusnahkan salah satu akar Yggdrasil dan terbang keluar, mengisyaratkan bermulanya musim sejuk yang panjang. Fimbulwinter. Winter is coming. Ironiknya, Devil Fruit ni telah menambah lagi kepada koleksi betapa banyaknya Devil Fruit jenis naga dalam One Piece, walaupun Devil Fruit jenis ni dikonsider rare. Nah, Devil Fruit naga boleh dibahagi kepada dua jenis. Pertama adalah jenis yang kurang rare, di mana segala jenis dinosaur yang setakat ni muncul di dalam One Piece seperti Allosaurus, Brachiosaurus, Pteranodon adalah dikelaskan sebagai Ancient Zoan, manakala so far terdapat dua model yang dikelaskan sebagai Devil Fruit naga jenis Mythical Zoan, iaitu model Kirin milik Gillingham dan Nidhogg milik Loki, yang mana kedua-duanya diperkenalkan dalam arc Elbaf. Dalam chapter ni juga, Loki telah menunjukkan satu serangan bernama Trudheim yang dapat diterjemahkan dari bahasa Norse kuno sebagai The Home of Strength atau rumah kekuatan. Dalam mitologi Norse, istilah ni adalah tempat atau istana terbesar di Asgard dan merupakan kediaman Thor. Jadi sejauh ni kalau diperhatikan, dua serangan Loki adalah berasaskan lokasi-lokasi dalam kosmologi Nordik. Niflheim berasaskan alam primordial yang sejuk beku, manakala Trudheim adalah tempat tinggal Thor. So, kalau anda seorang power scaler, korang boleh kelaskan Loki ni setara island atau kontinen atau maybe world level. Sama kuatnya dengan the god himself, Whitebeard. Okey, macam biasa, sebab aku ni teori punya orang, tak saya cerita panjang lah. Jom kita terus masuk ke teori. Tapi kali ni aku terpanggil untuk kaitkan semula dengan mega teori aku, sebab aku rasa perkaitan teori ni dah makin ketara, cok. Kalau korang ingat, dalam mega teori aku part 3 yang aku post lebih kurang setahun yang lepas, yang secara kebetulan dekat-dekat nak raya juga punya video, dah macam aku letak foreshadow pula kan. Betul lah tu. Aku pernah kaitkan pohon Adam dan Eve sebagai personifikasi yin dan yang dalam filosofi Cina, di mana pohon Adam merepresentasi masculinity dalam alam atau dengan istilah lainnya yang, sedangkan pohon Eve merepresentasi femininity dalam alam atau dengan istilah lainnya yin. Yin Yang adalah konsep dalam filosofi Cina yang menerangkan bahawa alam terdiri dan terbahagi kepada dua daya yang saling bertentangan. Satu mengarah ke dalam yang digelar sebagai Yin, manakala satu lagi mengarah keluar digelar sebagai Yang. Segala sifat maskulin dan ciri-ciri dekat gambar bahagian kiri dapat dikaitkan dengan Yang, manakala sifat feminin dan segala sifat pertentangan dengan dia yang ada pada gambar belah kanan adalah Yin. Nama pokok Adam, sifat dan fizikal penduduk Elbaf, Giant, War God, semua ni adalah sifat-sifat dalam elemen Yang. Sedangkan nama pokok Eve, sifat dan fizikal Celestial Dragon, sifat dan fizikal Emu, mostly banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat dalam elemen Yin. Nah, menariknya dalam chapter 1175, Oda sekali lagi highlight benda ni apabila sifat masculinity atau Yang ni somehow boleh dikaitkan dengan kuasa Nidhogg. Macam apa yang Jaru katakan, kemampuan sebenar Nidhogg bergantung kepada saiz fizikal penggunanya dan potensi tersebut akan dimanfaatkan sebenar-benarnya apabila seorang Ancient Giant yang merupakan klan atau ras terbesar berbanding ras-ras lain di dunia One Piece yang memakan Devil Fruit tersebut. Nah, fizikal besar tu sendiri adalah sifat maskulin atau Yang. So maknanya kita boleh tambah satu lagi kaitan pohon Adam dengan elemen Yang melalui Devil Fruit Nidhogg yang menjadi Devil Fruit Legenda Elbaf ni. Dalam masa yang sama, disebabkan teori Yin Yang tu aku buat agak lama dulu, yang mana masa tu Emu tak tunjuk lagi kuasa-kuasa dia, aku tak dapat nak connect sangat dengan Emu. Tapi sekarang lain pula cerita dia. Kita dah diekspos dengan beberapa kebolehan Emu, malah salah satu kuasa ikoniknya Abyss Covenant atau Mark of the Abyss, yang mana Emu boleh memateri
dari 3 tahap perjanjian kepada seseorang berdasarkan kepada istilah kedalaman, bermula daripada perjanjian shallow atau cetek yang paling lemah kepada perjanjian deep atau dalam, sehingga yang terkuatnya adalah perjanjian abyss atau jurang dalam. Nah, somehow cara perjanjian ni berfungsi boleh dikatakan adalah sifat yang tergolong di dalam elemen yin, kerana elemen yin juga mewakili kedalaman, sifat yang bertentangan dengan ketinggian, iaitu salah satu sifat elemen yang. Bukan itu saja, setakat ni Imu sendiri ditunjukkan tidak pernah keluar dari istananya, melainkan dia hanya merasuk orang-orang yang telah ditandanya. Nah, sekali lagi, sifat pasif ni juga adalah antara karakteristik yin. Jadi aku percaya, what if kalau kekuatan dan potensi Nidhogg berhubung kait dengan saiz fizikal penggunanya adalah Devi Fruit berkaitan pohon Adam yang mewakili elemen yang, what if kebolehan dan kuasa Devi Fruit Imu merepresentasi elemen yin, di mana ia akan menjadi semakin kuat apabila dia semakin dekat dengan tempat asal atau tubuh asal dia berada, dan mencapai kemuncaknya apabila kuasa tersebut diaktifkan di Marijoa, di mana tempat ni adalah tempat asalnya Imu sendiri. Nah, benda ni sangatlah make sense sebab so far kita tahu selepas tamatnya abad kekosongan, Imu dan 20 keluarga pendiri World Government masing-masing telah pilih untuk tinggal dekat Marijoa yang secara geografinya berada di tengah-tengah Red Line dan Green Line, malah tengah-tengah planet biru tu sendiri. Dalam perang 800 tahun lalu, Imu telah memisahkan pulau dari pulau yang lain dengan menaikkan paras air laut, menyukarkan pergerakan antara pulau ke pulau. Seolah-olah Imu cuba mengekang pergerakan netizen planet biru dari berlayar keluar dari populasi mereka, kerana kuasa Imu bakal melemah semakin dia jauh dari Marijoa. Shanks juga pernah ceritakan bahawa Imu mampu mendengar segala perbualan dia selagi dia berada dalam jarak yang dekat dengan Marijoa. Jadi ultimately, apa yang akan membuatkan Imu ni kalah? Nah, aku percaya di sinilah nanti akan terjadinya kenyataan ramalan Madam Charlie. Yes, Pulau Fishman bakal dihancurkan Luffy, atau lebih tepat lagi, Marijoa, tempat tersimpannya kekuatan Imu, bakal dihancurkan Luffy sekali dengan pohon Eve, Red Line, sampailah ke Pulau Fishman, dan akhirnya membawa kepada kejatuhan Imu dalam perang terakhir nanti. Jadi apa pendapat korang? Kalau korang ada teori yang menarik atau ingin kongsikan sesuatu, jangan malu-malu untuk like, komen dan subscribe video dan channel ni. Kita jumpa lagi di Laugh Tale.